Apakah hukum jika mengeluarkan air mani dengan sengaja sedangkan kita belum berkahwin? Hukumnya haram. Sekalipun tanpa menyentuh kemaluan, tak boleh. Kata ulama, dia sengaja pergi tengok orang puang. Hidup saja hari ni, hari yang Ahad tak kerja, kita tengok orang puang. Dia pergi duduk tepi jalan tengok. Tepi air mani. Dah mu tanya, aku jawab. Mu suka pula. Dia begitu haram. Itulah zina hati namanya. Faham? Atau menggunakan tangan, kau pandai lah, dipanggil onani ni. Tak boleh. Nabi larang. Kalau mu mampu kahwin, tak mampu puasa. Nabi ada ajar. Kalau tak mampu onani. Ada Nabi ajar? Tak ada. Puasa dah, tapi tak boleh tengok ke orang puang. Yang pergi tengok siapa suruh? Puasa kita tengok orang puang. Puasa tak usah tengok lah. Keluar dengan tangan ke, dia main kepik celah tiok sendiri ke, tak boleh berlaku. Atau dia pakai ganyih dengan lutut ke, tak boleh juga. Yang tak berdosa, keluar mani tanpa disengaja, tak berdosa walaupun banyak 15 liter, tak apa. Contohnya naik motosikal, rotek mampu, lesen tak ada. Tak, dah ada JPJ depan, Jabatan Penjaga Jalan, duduk depan. Dia lesen tu biar mani lu. Tidak berdosa. Tidak apa.